Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi kita di channel PI Tutorial. Dalam video kali ini, jom saya tunjukkan cara guna satu nombor WhatsApp dalam dua telefon sekaligus. Maksudnya dekat sini, anda boleh guna satu akaun WhatsApp dalam dua telefon. So, semua chat, gambar dan sebagainya akan anda terima di kedua-dua telefon. So, tanpa berlengah lagi, jom kita ke bahagian tutorial. Okey, dekat sini saya ada dua telefon. Yang mana telefon lama dah ada aplikasi WhatsApp, manakala telefon yang baru belum ada aplikasi WhatsApp. So, untuk langkah yang pertama, sila install terlebih dahulu aplikasi WhatsApp pada telefon baru. Dan di telefon lama pula, sila pastikan aplikasi WhatsApp anda telah pun dikemas kini kepada version yang terbaru. Langkah kedua, bila dah selesai install aplikasi WhatsApp pada telefon baru, dekat telefon baru tu kita kena buka aplikasi WhatsApp. Sila pilih bahasa. Seterusnya, anda klik sahaja pada anak panah yang ni. Lepas tu, pada paparan Welcome to WhatsApp. Dekat sini, anda klik sahaja pada bahagian Agree and Continue. Untuk yang ni pula, anda klik sahaja Allow. Dekat paparan enter your phone number ni, anda jangan masukkan nombor telefon anda. Sebabnya nanti kita akan guna fungsi link as component device. Okey, untuk guna fungsi tersebut, anda klik sahaja dekat bahagian sini, dekat bahagian titik 3 atas ni. Lepas tu, anda klik dekat bahagian link as component device. Nanti sistem akan paparkan QR code untuk anda scan di telefon lama. Okey? Alright. Langkah ketiga, di telefon lama, anda kena buka aplikasi WhatsApp anda. Seterusnya, anda klik pada titik 3 dekat bahagian atas ni. Kemudian, sila klik pada bahagian link device. Seterusnya, di paparan ini, anda klik sahaja pada bahagian link a device. Lepas tu, anda kena scan QR code yang dipaparkan dekat telefon baru tadi. Okey, anda scan QR code tersebut. Lepas dah selesai scan, anda kena tunggu sehingga semua chat di telefon lama keluar di telefon baru macam ni. Okey, bila dekat telefon baru dah keluar sama seperti dekat telefon lama, itu maksudnya anda telah pun berjaya login WhatsApp di telefon baru menggunakan akaun yang sama dengan WhatsApp dekat telefon lama. Jadi sekarang ni sebarang chat, voice, video, gambar dan sebagainya akan diterima melalui kedua-dua akaun. Okey, contoh kalau ada orang hantar chat kepada anda, di telefon lama akan terima dan di telefon baru pun akan terima. Okey? So, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye semua.